Ni dah OTT. Ni apa pun datang. Apa pun? Apa pun pernah dengar tak pasal Ghost Street? Pernah Nah, Yang Kesha punya video pernah tengok saya test apply kat kereta apa tengok jadi tak edit dia punya effect. Sebab kita nak tunjuk dekat kita punya audience yang lepas apply akan terus dapat effect. itu dia. Boleh apa buat kat kereta apa buat? Ada dia break. Break. Lepas tu kita ratakan dia. So dia akan tinggal belak-belak macam ni kan bang? Apa agak dalam video? Belak-belak ni. Okey, so belak-belak ni kita balikkan kain. Kita buat macam ni. Ni cara dia lah, orang panggil puff. Nampak tak dekat-dekat? Tengok daripada atas. Yang ni gelap sikit, yang ni terang sikit. Dalam mata kasar, dalam mata orang akan nampak. Dalam kamera saya tak pasti nampak tak? Dia tegang ah. Kita tunjuk effect water beading dia bang. Body kalau yang tak wrap 5 bulan. Betul nampak abang? Cantik air dia. Buang air di daun keladi je. Macam daun keladi. Ini daun tinggi. Ni daun OTT. Okey, ini yang belum coating kan? Mana nampak tak? Tinggal kesan air. Yang ni boleh buat efek watermark. Yang ni tak tinggal. Ni dah ada watermark kan. Ni hasil ni. Hujan nampak macam pom-pom dan. Betul. Ni ubat dia. Ni obat dia. Coating. Glossial to make coating. Boleh? Bagi abang 10. 10 Okey. Abang Dia nak dia apa? Kalau 10 malam bawa you kan? apa dia? Malam bawa you kan? Siapa-siapa yang nak, korang tekan je dekat beg kuning tu. Beg kuning. Please kan kalau nak water effect macam ni. Ha. Baik ni. Macam keluar apa tambah susu ni. Wah.